Zaman sekarang, nak hidup rasa macam main game hard mode, tapi controller rosak, tak boleh pause. Harga barang naik laju macam kereta F1, gaji pula jalan macam kura-kura terseliuh lutut. Kerajaan Madani janji nak buat perubahan, mungkin perubahan tu tengah stuck kat loading 99% sambil buffering. Kita rakyat pula sabar tahap super saya, ikat perut sampai tali pinggang pun minta nyawa. Yang paling best, dulu bergaduh macam nak tumbuk meja, sekarang musuh lama dah jadi geng selfie. Siap peluk bahu, senyum lebar macam reunion sekolah. Rakyat tengok pun garu kepala. Ni politik ke skrip drama TV3? Bila tanya pasal solusi, jawapan dia tetap sama. Kita dalam proses. Proses apa? Proses rakyat makin pandai diet paksa, tapi biasalah. Kita rakyat yang bersyukur harga barang naik, syukur. Minyak mahal, syukur. Kerja 3 shift, tidur 3 jam, alhamdulillah katanya. Kadang-kadang rasa nak buat crowdfunding, beli sekampit beras. Jadi, kita senyum je lah sambil dalam hati hujan ribut petir. Apa pendapat korang? Komen sikit, mana tahu esok keluar berita, rakyat bersuara, kerajaan tengah fikir apa nak buat lepas ni.